Bagi yang ada simpanan sekitar RM170,000 dan ingin tukarkan ke dalam bentuk emas, anda boleh dapatkan sekitar 250 gram emas. 250 gram emas ini anda boleh tentukan saiz emas bergantung kepada matlamat simpanan anda. Sebab dengan matlamat, anda boleh tentukan sama ada anda patut simpan emas bersaiz kecil atau bersaiz besar. Di sinilah ramai orang terlepas pandang. Mereka beli emas ikut apa yang orang lain beli, bukan ikut perancangan sendiri. Sedangkan struktur saiz emas itu sebenarnya berkait rapat dengan strategi kewangan kita. Jika anda ingin maksimumkan keuntungan simpanan emas, anda boleh pilih satu keping gold bar 250 gram. Tetapi jika matlamat simpanan anda untuk menjual emas sikit-sikit, anda boleh pilih untuk dapatkan 5 keping 50 gram, 25 keping gold bar 10 gram, atau 50 keping gold bar 5 gram. Anda perlu faham juga, gold bar bersaiz besar biasanya mempunyai premium yang lebih rendah per gram berbanding saiz yang kecil. Ini sesuai untuk mereka yang fokus kepada penyimpanan jangka panjang dan mahu kos yang lebih efisien. Saiz kecil pula memberikan flexibility. Anda tidak perlu jual kesemuanya jika perlukan tunai. Anda boleh jual sedikit demi sedikit mengikut keperluan. Selain itu, anda harus pertimbangkan juga faktor keselamatan dan penyimpanan. Adakah anda simpan sendiri atau guna kemudahan simpanan yang disediakan? Semua ini sebahagian daripada strategi, bukan sekadar beli dan simpan. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas fizikal bersama di Public Gold, anda boleh klik link di bio saya, daftar secara percuma atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.